أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabbal alamin. Muka apa? Kat water. Duduk di mana? Wa innama karamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wa innama karamahu fi ayyu yassira laka tariqal wusuli ilal mulkil muqimi wan naimi ad-daimi al-mukhalladi bis sabri ala tarki syahawati ayyaman qalaila wa hadha nihayatul karami fala tuhaddis nafsaka bitahwisati al-battalina waqtudi bi macam ini dah. Waqtudi bi uli al-azmi wan nuha minal anbiya'i was-salihina. Kata ya terina kata musannif rahimahullahu ta'ala wa innama karamahu dan hanya sonyo karamahu mubtada. Karamahu bermula kemuliaannya Allah Ta'ala. Khabar dia kainun fi ayyu yassira laka adalah ia kainun adalah ia kemuliaan Allah tu. Dan adalah ia buat Allah subhanahu wa ta'ala tu. Nampak ke dah? Karamahu ay subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Ta'ala lah. Nampak ke dah? Kata bahawasanya kemuliaan hanya sanya kemuliaan Allah Ta'ala tu kainun adalah ia kemuliaan tu fi ayyu yassira laka pada bahawasanya memberi mudahlah ia ya Allah Ta'ala laka bagi engkau beri mudah gapo tariqal wusuli akan jalannya nak sapa ilal mulkil muqimi kepada kerajaan yang tetap. Nampak tak? Ini adalah kemuliaan Allah Ta'ala yang beri mudah kepada kepada seorang. Nampak kepada seorang. Dia panggil beri apa? Tariqal wusul. Beri jalan ni. Dia beri jalan ni kepada seorang. Dia panggil wusuli ilallah. Ada wusuli mulki. Dia panggil nak sapa kepada kerajaan yang tetap. Wan naimi dan nikmat. Ad-daimi nikmat mana yang kekal. Yang berkekal. Nikmat yang berkekal ialah di dalam syurga. Allah Ta'ala lah orang beri. Barak kita hanya orang ikhtiar usaha buat baik. Yang banyak Allah Ta'ala yang orang beri. Nampak kita? Ini kemuliaan Allah. Dia panggil wan naimi ad-daimi. Nikmat yang berkekal. Al-mukhalladi. Mukhalladi makna berkekal juga. Bis sabri dengan sebab sabarlah.
Bukan kata semata nak beri. Dan Allah Ta'ala ni dia panggil ada sifat kemuliaan bahawasanya dia nak beri jalan ni pergi kepada siapa kepada Allah Ta'ala. Nampak gitu. Dia nak beri saat ni tu nak beri nikmat yang berkekalan, dia nak beri jalan ni tapi bisa beri dengan sabar. Kalau tak ada sabar so jalan mana punya tak pergi. Kena sabar. Sabar ni berat dari mana pun dia pergi. Dia pergi kat tu pula. Sabar ni berat dari mana pun dia boleh redah pergi. Sebab ada sabar so. Tapi kalau tak ada sabar, tak ada kena sebut berat. Ringi pun tak nak pikul. Ringi je tak pikul dah. Pas mana nak pikul hak berat. Dah kita boleh lah. Dia panggil apa? Dia panggil jalan ni nak pergi kepada Allah Ta'ala ni bukan jalan yang mudah. Nak pergi kepada Allah Ta'ala ni makna tu kena lepas buat ibadat, kena mengaji, kena buat baik, tinggal maksiat. Tu dia panggil bukan benda mudah, benda payah. Nampak kita? Habis dah. Makna tu kena sabar. Dia panggil apa? Bisabri ala tarkis syahawati ayyaman qalailah. Dia panggil dengan sebab sabar. Allah Ta'ala nak beri itu dengan sebab kita sabar. Ala tarkis syahwat di atas hal keadaan sabar. Mutalabbisan yang bersepakat ya sabar. Ala tarkis syahwat di atas tinggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu ni kah payah orang nak boleh tinggal nafsu hak jahat. Dia panggil ala tarkis syahwat, yakni nafsu amarah tu lah. Nafsu amarah ni sangat suruh kepada buat jahat. Kita tinggal boleh tu. Nampak kita? Ayyaman beberapa hari, ayyaman qalailah beberapa hari yang sedikit, yakni beberapa hari yang sedikit di atas dunia ni kita sabar, kita dapat nikmat yang berkekalan di akhirat. Sabar suta je. Murah itu. Sabar suta je. Ikut suta je. Tapi kamu akan dapat selamat yang berkekalan di akhirat esok. Tu murah tu. Ini adalah sifat kemuliaan yang nak beri kepada seorang hamba. Ada seorang hamba yang dia kehendak. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala kehendak nak beri kepada siapa. May yuridillahu bihi khairan akan kebaikan. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak beri kebaikan kepada seorang, dia berilah pandai agama. Cara tu. Kalau Allah Ta'ala beri pandai agama, cara Allah Ta'ala dia panggil apa? Dia nak beri kebaikan. Dah nak beri kebaikan kepada seorang tu, dia tunjuk di atas jalan ni buat pandai agama. Kalau lah orang tu tak si pandai agama, tak si mengaji, dia tu Allah Ta'ala tak ada nak beri. Tak ada nak beri kebaikan. Betul? Wa hadza nihayatul karami fala tuhaddis nafsaka bitahwisati al-battalina. Wa hadza muqtada nihayatul khabar. Wa hadza dan bermula ini mana ini Allah Ta'ala nak beri nikmat ni ataupun beri nikmat syurga lah. Kita buat an-naimi ad-daimi al-mukhalladi ni nikmat syurga. Bisa beri dengan sebab sabar. Nampak kita? Wi nikmat yakni wi syurga. Syurga yang berkekal. Nampak kita? Wa hadza ya ina la wah. At-taisiri mudah. Dah mudah. Juga lewah mudah. At-taisiru. Haza ay haza taisir. Ini kemudahan. Dah. Tapi tak sini lama lah. Ini. Dia panggil gapo. Allah Ta'ala nak beri nikmat. Nak beri nikmat syurga tu. Nihayatul karami. Khabar dia. Sehabis-habis kemuliaan. No. Mana terseorang kalau Allah Ta'ala beri nikmat syurga. Demo tu sehabis-habis mulia. Nak banding mulia hak mana je? Tak ada lah. Syurga ni mulia sekali dah. Dan nak banding nikmat mana hak sedap. Tak ada. Dia panggil nihayatul karami. Sehabis-habis mulia. Ialah syurga. Dah hak ni mulia sekali. Fala tuhaddis nafsaka bitahwisati al-battalina.
maka jangan cakap. Tu hadis ni, maka jangan goyak, jangan cakap, yakni jangan cakap di dalam hati. Right dah. Jangan cakap, jangan goyak, jangan cakap di dalam hati. Seorang tu nafsaka akan dirinya diri seorang bitahwisatil battalina, dengan berpegang. Bitahwi mana pegang saja tak apa. Ataupun duk harap kepada doa saja. Nampak dah? Bitahwisati, dengan berpegang al-battalina, segala orang hak duk saja. Al-battalina orang duk saja. Segala orang yang duk saja. Baik no? Yakni duk harap kepada doa sahaja. Dah buat amal malah, ngaji malah. Jangan kamu duk cakap dalam hati lagu tu. Harap cakap. Duk kecek dalam hati dia, doa saja boleh rak. Tak usah semaya. Doa saja boleh rak, tak usah mengaji. Dah jawabnya kau jauh dengan Allah Ta'ala. Mungkin kau dekat. Nampak tak tu? Kau jauh dengan Allah Ta'ala. Dia kena mengaji, dia kena buat ibadat. Tiba-tiba doa tak usah semaya. Nak masuk syurga. Doa nak masuk syurga. Tak usah ngaji. Dah, hak tu kau jauh dah. Habis dah. Waqtu di biuli. Ada biuli al-azmi. Ya tak nak? Buat nak lewah ni. Ai al-azimah. Al-azimati fil amri. Waktu di dan hendak ikutlah. Hendak ikutlah oleh engkau. Waktu di hendak ikutlah oleh engkau. Biulil azmi. Dengan ampunya mata hati. Itulah. Dah. Dengan ampunya mata hati. Kita nak buat di sini. Ada kemuliaan. Ada al-azimati. Ada. Dia panggil ataupun pembesaran fil amri, pada pekerjaan akhirat. Kalau buat ia tafsir lewat tu. Dengan ampunya mata hati, tak situlah. Wan nuha. Wan nuha ni orang ada akal. Payah gak ni nak tak terjemah. Ai al-ukul. Dia buat lewat apa tu? Ai al-ukul. Wan nuha yakni orang yang mempunyai akal. Orang ada akal. Hendak ikutlah oleh kamu. Waktu di, nampak kita? Waktu di biulil azmi. Dah. Ya tak nak? Biulil azmi. Dengan ampunya mata hati. Mu ikut kok ni lah. Mu ikut pun ada mata hati. Faham tak? Ikut pun ada mata hati. Mahu mana beza. Hak ni baik, hak ni jahat. Dia tak buat jahat, dia pilih baik. Ikut pun tu. Dah ikut pun tu. Ikut pun duk kerja amalan akhirat. Tinggal pun duk ikut kerja dunia. Dia panggil biuli al-azmi. Dengan maknanya al-azimati fil amri. Nampak kita? Pada pekerjaan akhirat. Amri situ, pekerjaan akhirat lah. Wan nuha. Dan orang yang ada akal. Nampak kita? Orang ada akal, kita ikut orang ada akal. Jangan ikut orang gila. Orang gila ni benar. Allah Ta'ala beri akal, nak beri kita pandai beza hak mana haram, hak mana baik, hak mana jahat, hak mana haram, hak mana halal. Tiba-tiba tak pandai beza, tak ada akal pelmu dah aku tu. Dia banding kat tu, nampak kita. Wan nuha minal anbiya'i, dia nak bayar. Dari ulil azmi wan nuha. Mana? Minal anbiya'i, daripada segala nabi-nabi. Mana lah tu? Mengikut puak ni, mengikut daripada anbiya ni, ikut puak nabi-nabi ni. Apa kita ikut puak nabi? Wassalihina, dan orang soleh-soleh. Ikut puak nabi, ikut orang soleh. Wala tatma' fi'an. Ada fi'an tahsuda malam tazra'. Wala tatma', dan jangan tomuk nak engkau. Ujian pelebak molek. Dah. Wala tatma' fi, dan jangan tomuklah engkau fi antah sudah pada bahawasanya nak dapatlah. Dah nak dapatlah oleh engkau
Nak dapatlah ia engkau malam tazru' akan barang yang tidak tanilah engkau. Pihak sini apa kata? Eh? Yang tu nak ada amalan tetapi malah buat amalan. Mana nak ada amalan? Nak ada nak pahala tapi tak saya buat. Tak ada. Tak ada nak tomuk mula. Wala takmak tomuk nama. Nak tomuk gapo? Nampak kita? Nak tomuk doa. Tuan tak saya maje. Sok nako. Nampak kita? Nak tomuk syurga, minta syurga tak mau. Jannah. Aduh. Al-jannah, minta rezeki. Malah kerja. Rezeki minallah. Dah tuan tak saya kerja langsung. Dah tak ada rezeki tu. Dia panggil apa? Malam tazru'. Dia panggil barang. Akan barang yang tiada tani. Tak selobo. Seperti nak misal apa? Nak wadia. Aku nak wadia banyak weh. Tapi fi antah sudah malam tazru'. Tak tani. Tak ada kita tani pada dia, tak ada cara. Tak boleh pada dia. Beli tu ada lah. Hak di. Tak saya cek bak beli ni ke cek bak hak di. Hak di tu tak ada cerak. Mana pada dia? Habis dah. Walaita man sama wasalla wajahada wattaqa ghufira lahu. Ni ada harap apa? Nampak kita? Walaita dah harap, yang ni doa. Laita situ ayat fi doa lah. Jawab ini lah wah. Dah. Walaita dan harap, yang ni doa. Murad itu. Doa man sama ialah mereka yang puasa lah ia man. Wasalla dan semaya lah ia man. Wajahada dan mujahadah lah ia man. Wattaqo dan bertakwa lah ia man. Ghufira lahu. Ada nascaya diampung baginya bagi man. Ini ada harap apa? Nampak dia doa ya Allah minta ampun lah. Dah ya Allah berilah keampunan kepada aku. Dalam dia minta ampun tu dia duduk puasa. Di dalam dia minta ampun tu dia duduk semaya. Sebab doa banyak dah. Dan duduk mujahadah. Mujahadah ni kita boleh masuk beda. Mujahadah ngaji, mujahadah buat ke bangga apa ke akhirat. Dah mujahadah kepada akhirat. Ngaji masuk akhirat. Sedekah akhirat. Semaya akhirat. Mana tu mujahadah dok pergi ke akhirat. Wattaqo dan duk bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ghufira lahu ni ada harapan nak ampun. Dan nascaya diampung baginya bagi man. Nampak kita? Dah. Hak tafsir apa? Tafsir wala tatma' fi antah sudah malam tazra'. Muka suruh tomuk lah, jangan duk tomuk. Sebab kalau lah mu tomuk pun tak boleh. Mitak pun tak boleh. Sebab tak ada buat amal. Dah habis itu dah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Nampak lah ayat kat ada. Maka barang siapa yang adalah ia dak harap liqa rabbih nak jumpa dengan Allah Taala, harap-harap nak jumpa dengan Allah Taala, falyamal amalan salihah. Maka hendak beramal lah, kena yakni wajib. Tuan nak jumpa, tak saya beramal, tak saya semaya, jumpa ke mana? Dah jumpa muka nakir boleh. Jumpa malakul maut muka nakir, apa itu tak apa. Boleh jumpa waktu tu. Nampak itu? Dah. Habis itu dah. Fahazihi jumalu mimma yanbaghi an tahfaza anhu jawarihaka az-zahirata wa a'malu hazihil jawarihi innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ni'mal. Allahumma ja'alna al-mazidina ilman nafi'ah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna quwwatal badan ta'allum wal ibadah wa takhallus.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.